Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera semua. Hari ni saya nak buat demo tentang pH level test. So, korang boleh tengoklah. Dekat depan saya ni adalah air soda, air RO dan juga flask Uniwave air beralkali kita. Kita nak tengok betapa specialnya air alkali ni untuk badan kita. Okay, sekarang saya akan tuangkan ketiga-tiga air ni ke dalam gelas. Letakkan pH tester untuk kita tahu berapa level pH untuk air-air dekat depan ni. Air soda, air RO dan juga air alkali kita. Okey, kalau korang boleh tengok untuk air soda dia asid tau. Dia berasid, acidic. Dan kalau untuk air RO adalah neutral. Dia kalau boleh tengok dia warna hijau. Kalau korang boleh tengok kat atas ni, ini adalah pH level lah, antara pH 1 hingga pH 10. Dan kalau untuk air alkali kita, tentulah dia berada di pH yang ke-9. So sangat bagus tau untuk badan kita. Kalau kita amalkan setiap hari, dia akan menjaga kita punya kesihatan dalaman badan. Kalau korang ada masalah batuk ke, mungkin akan bantu korang untuk cegah penyakit tu. So, jangan lupa dapatkan flask Uniwave air beralkali ni sebab banyak sangat dia punya benefit kalau korang minum setiap hari. Tekan link di bio kalau nak order.